Alright geng. Oi, gila hari ni ada member datang rumah tiba-tiba masak. Aku bangun, aku tidur ni. Bangun bau kari. Satu rumah Penang mari. Aku tak payah pergi Penang. Kari kepala ikan padu. Gila. Sekejap aku tunjuk. Oh, mantap boh. Ni. Mona makan tak bercakap dah. Mona dapat makan dia jinak. Ni. Macam padu. Padu. Berapa rating? 5/5. Fuh. Ni kalau Abah makan sabar tak. Ini tak bercakap dia. Ini dia punya chef dia. Mantap je. Thank you. Thank you. Terbaik. Ikan apa dia bro? Ini jenaha. Janaha. Ni merah kan? Ikan merah. Merah. Aku rasa pula. Okay, aku rasa dia punya kari. Sambal dia padu. Gila lah. Gila. Belacan. Kita try sambal belacan sikit. Penaik lah. Dia kena ada sambal lah. Sambal belacan mau nak buat. Ni. Try tengok. Dia memang penaik lah. Dia kari kena banjir. Dia tak banjir je. Aku taruh banjir lagi. Geng ke? Tips nak sedap. Tengok ni. Jangan pakai santan. Oh, maknanya tak ada santan lah bro ah. Hmm. Sambal sikit. Maksudnya dalam ni tak ada santan ni. Dia 100% kari dengan air lah. Resepi dia lah. Mana kau belajar ni? Atuk saya. Oh. Kau main pun. Oh, faham. So aku dapat rasa resepi atuk dia. Ni ikan merah ni kan nampak. Padu lah. Terbaik lah. Oh, finally. Paling last, ni lah. Benda. Chef tengah ajar Chef tengah ajar cara-cara nak masak kari kepala ikan dengan cara yang Penang betul punya, babas Padu, secara. ya. Tapi so far padu bro. Lepas ni I Terbaik. masak nanti I telefon you. Okey, boleh? Padu. Thank you. Aku bagi 11/10. Oh, terbaik. Tengok lah Mona pun licin lah awak. Kalau Ni tulang boleh 12 makan per 10. tulang dia makan. 20/10 sedap. Aku jangan licin. Tak payah pergi Penang Mantap. Oh yo, air tangan ni orang kata betul-betul air tangan isteri. Ini dia air tangan isteri. Terkodok pula lepas kena kari. Tak terkodok pula. Tadi bubur gandum. Oh, bubur gandum tadi kan. Aku dah pisang pula Ada suara. Jom. Kita tunggu masak. Salam Jumaat, geng. Alright, salam Jumaat. Aku nak pergi sembahyang Jumaat. So besok geng besok untuk orang Pilah, aku ada wayang pacak di Pilah geng. Kau tengok poster ni. So malam, siapa-siapa berdekatan join aku untuk tengok filem Gemencih Boys. So geng Kuala Pilah, jom turun ramai-ramai untuk malam besok geng, Sabtu besok. So jumpa aku kat sana geng, InsyaAllah daripada mungkin petang aku dah maghrib kat sana kot. Alright, so jumpa korang kat sana geng wayang pacak bersama filem Gemencih Boys. Jom kita pergi sembahyang Jumaat geng. Let's go. Alright geng, lepas sembahyang Jumaat cari susu anak aku je. Pampers tak ada pula kat sini. Kena pergi cari grocer satu lagi. Jom. Alright geng, kita pergi cari grocer kat main place. Harap-harap ada lah Pampers. Susu dah beli. Dia yang leceh sebab barang-barang yang nak beli ni dia pecah-pecah. Dia ada yang tak ada kat sini, dia ada yang ada kat sana. So kena pergi beberapa tempat lah. Sepatutnya 2 tempat je aku kena pergi. Tapi disebabkan tak ada jaya grocer sana, dah habis Pampers dia, aku kena pergi jaya grocer yang kedua. Sepatutnya kalau semua ada kat sana, aku pergi satu tempat lagi settle lah. So yang ni kena pergi 3 tempat. Apa-apa pun, let's go. Salam Jumaat geng. Apa planning hari ni geng? Besok kita Kuala Pilah. Jom kita. Okay geng, kena mau cari barang-barang. Aku bawang ros pun aku tak tahu geng. Habis tanya orang, rupanya bawang merah, bawang ros. Nah, iya Ahmad. Alright, let's go geng. Jom kita balik.
Okay, let's go. Semua dapat, alhamdulillah. Jadi barang-barang yang aku nak tu semua ada kat sini. Jadi aku tak perlu pergi ke NSK. Beli sini terus lah. Cuma sini harga dia mahal sikit lah. Sedangkan kalau aku pergi NSK dia murah. Yelah tak adalah banyak sangat beza. Tapi still lah, kalau sebab barang tu 1-2 je. Kalau banyak kau beli barang, memang kau kena pergi NSK. Sebab harga dia sangat-sangat beza. Kau jimat banyak. Sebabkan barang tu 2-3 barang je yang tiba-tiba ada kat sini. Sepatutnya barang tu aku nak beli ke NSK. Beli sini terus lah. Alang-alang kalau tak aku 2 kali kerja. Sebab aku nak pergi NSK kena masuk ke Putra Height balik. So ni aku tak perlu singgah ke Jayawan apa. Terus balik terus lah ni. Jom gang. Baca pun cantik hari ni. So semalam kita kena kari. Hari ni aku tak sure lah apa masak. Sebab semua dah dalam keadaan diet balik. Makan sekali sehari je. Siang sahaja. Mona pun keluar dari facial ni pun baru balik dia ni. Tadi text aku baru sampai rumah. So aku rasa aku makan apa ada je lah. Penting minum kena banyak geng. Sebab panas lah. Cuaca sekarang panas. So kan nak cari mango pula. Mango yang dekat lori, dekat area Putra Height, dekat Petronas ada mango yang besar tu. Kalau ada buka cantik lah. Kita tengok ada ke tak. Nampak lori ada tapi macam jual durian. Lemak jual durian lagi. Aku beli jambu tadi. Kita makan jambu lah. Jambu dengan asam pun padu juga. Jom. Let's go guys, stay tune. Balik kita 19 hari bulan Jun 19, 20, 21 aku dekat Johor gang. Aku berada di Johor tapi 3 location lah. Di 3 tempat. So Batu Pahat, lepas tu adalah beberapa tempat lagi. Area Skudai tak salah aku. Lepas tu Endau Rompin jauh. Dah sepadan dengan Pahang dah tu. So aku ada kelas, ada bengkel lakonan. 3 lokasi anjuran Finas lah. So geng-geng Johor nanti kita jumpa geng. Aku 3 hari kat sana. 19 aku gerak 19 dia dah start pelancaran. 20 bengkel aku start. 20 2 tempat. Pagi tempat lain, petang tempat lain. Lepas tu 21 hari bulan tu dekat tempat lain. So aku berada di Johor lah. Nanti aku akan update lokasi kat mana. Kalau kata kebetulan free nak lepak-lepak ke geng motorsport Johor, member kita Roger geng di ADM. Nanti aku akan buat video lah. So kita jumpa kat sana geng warga Johor. Right, tune. Sembang punya sembang satu aku tertinggal beli geng. Satu tertinggal beli. Punyalah sembang ayam aku tak beli. So kita pergi dekat Aceh je lah cerita dia. Aku lupa beli ayam. Alright. Jom. Hari ni hari membeli geng. Kita pergi dekat Aceh. Kita beli ayam potong siap-siap. Jom. Lupa aku tadi ayam. Sembang sangat. Baik, kita beli ikan. Baru potong. Boleh? Cantik. Ni mangga pun macam sepadu kat ni. Cari mangga sini je lah kan. Ambil plastik dulu. Oh gila panas ke. Jom. Kita ayam dah beli, ikan dah beli, ikan kembung dah, ikan sardin dah, ayam dah. Langsung kita pulang geng. Kita tengoklah apa Mona masak hari ni. Dia kerja nak masak je hari-hari. Aku sampai pesan jangan. Aku nak diet ni. Bila dia masak sedap-sedap, aku akan makan. Bila tak makan, tak best lah pula kan. Sebab dia masak sedap. Itu isu dia. So aku
Aku harap-harap dia masak-masak biasa-biasa je. Jom, balik Okey, aku sampai rumah. Mona masak bubur. Bubur apa, Bi? Gandum. Bubur gandum. Jom kita rasa, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur gandum macam ni, geng. Ha, tu. Putih. Kita rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak manis sangat. Sedap. Ni sejuk tau. Tak dalam peti ais. Padu. Sedap. Sedapnya. Sedap. Sedap tak? Sedap. Nah. Oh ya, sedapnya. Makan apa tu? Bubur. Sedap. Sedap. Apa? Lagi. Lagi? Lagi? Lagi. Lagi? Lagi? Ada. Lagi? Ada anak. Oh. Adik. Oh. Adik. Ya. Geram.